Okay guys, so sambil-sambil aku tengah tunggu untuk repair kereta aku nak share dengan korang. Aku rasa tak ramai lagi yang tahu mengenai kewujudan DJI Mic Series Mobile Phone Version Receiver ni. Aku rasa tak ramai lagi yang tahu kewujudan benda ni, in which receiver yang korang boleh gunakan dekat smartphone korang, especially kalau korang ambil konten guna smartphone. Ini merupakan salah satu benda yang berguna lah. Sebab kalau ikutkan untuk any DJI mic setakat ini, dia punya receiver memang besar. Yang besar yang petak tu kan. Dia nampak kecil, tapi bila kita letak dekat smartphone, dia rasa macam bulky jugalah sikit. So bila ada benda ni, sangat-sangat best dan sangat-sangat berguna. Boleh guna dekat smartphone korang, dekat action cam korang pun boleh juga. Yang mana kalau action cam korang tu memang detect untuk audio, Type-C punya audio. Nice lah. Receiver yang macam ni lah yang aku harapkan DJI buat. Akhirnya dia buat juga. Senang nak guna untuk smartphone apa semua. Tak perlu nak macam yang receiver yang besar tu, yang macam L shape gitu. Aku tak nak L shape. Aku nak dia macam selari dengan kedudukan phone tu, supaya kita tak terlanggar dia punya receiver tu. Kadang-kadang kita buas kan, tak sedar untuk buat konten, tak sedar semasa buat konten, terlalu buas, terlalu macam aktif. So bila yang macam ni, better lah.